Bahaya tuan-tuan pengajian macam ni. Dia tak membawakan kita dekat dengan Tuhan. Dia membawakan kita jauh dengan Tuhan dalam keadaan kita rasa kita dah dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang terbaik. Yang tak datang tu semua tak elok. Sudah. Tuan. Kita orang masjid. Kita adalah yang terbaik. Yang tak datang tu jom kita boykot. Jangan macam itu. Pendidikan mengajar orang untuk berkasih sayang. Mendidik ilmu ni tuan-tuan mengajar manusia supaya jadi lemah lembut. Jadi lembut hati, bukan jadi keras hati. Bukan jadi sombong, bukan jadi belagak. Banyaknya majlis ilmu, tetapi barakahnya hilang. Sebab apa? Hilangnya kasih sayang dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu bila kita sebut tentang wayuqbadul ilm, maksudnya keberkatan ilmu tu sudah hilang. Kalau dulu tuan-tuan, Allah, saya mengaji dengan satu tok guru. Satu di pondok. Anak murid ni sedia. Tak cakap ya ustaz tu apa sehari 4 kitab habis kitab. Dalam masa 1 pagi tu 4 kitab. Laju baca. Allah tuan-tuan. Tak cakap. Cakap pun tidak, bergerak pun tidak. Macam tuan-tuan malam ni cakap pun dah. Batuk Tuan Haji kita seorang tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkatlah turun pada tuan-tuan ni. Allah tuan-tuan punya hormat sampailah dia mati. Ni yang kata belajar ni. Tak berani tuan. Kita hari ni mengaji, saat tengok pintu, saat tengok kipas, saat tengok aircon, saat tengok jam, saat tengok muka pintu, saat tengok muka jam, saat tengok muka ustaz, lama-lama keluar terus tuan. Barakah. Yang kedua, apa yang akan berlaku di akhir zaman? Kata Nabi SAW, "Watazharul fitan." Akan berlakunya, zahirnya fitnah-fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah mempunyai makna yang banyak di dalam agama kita. Al-Quran menyebutkan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu fitnah. Lagi Allah kata apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh.